Beranang, 7 Februari 2026. Kampung Sungai Kembong Hilih telah menjadi tuan rumah kepada sebuah program pemindahan ilmu dan teknologi, iaitu Hydrovest, perkebunan hidroponik dan penuaian air hujan berkuasa solar untuk komuniti lestari. Program sehari ini telah menghimpunkan pakar universiti, sukarelawan, dan komuniti setempat bagi membangunkan model pertanian moden yang mampan sekaligus menjanjikan masa depan yang lebih hijau dan berdikari bagi penduduk kampung. Program yang dianjurkan secara bersama oleh Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Tenaga Nasional dan Yayasan Chancellor Universiti Tenaga Nasional ini turut mendapat kerjasama erat dari JPKK Kampung Sungai Kembong Hilih, Unitin Sustainability and Safety Department, Kelab Kilat Unity serta Han Agro Enterprise. Kehadiran 26 orang penduduk kampung dan orang awam disokong oleh 14 tenaga mahir dari UTM, 18 sukarelawan serta 5 tenaga mahir dari Unitin ini telah mencorakkan suasana gotong royong dan pembelajaran yang meriah sepanjang program berlangsung. Majlis pembukaan diserikan dengan kehadiran barisan tetamu kehormat. UTM diwakili oleh Teknologi Muhammad Hazri bin Ishaq dari Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM Kuala Lumpur serta Profesor Madya Engineer Dr. Syamsul bin Sarip dari Pejabat Pelestarian Kampus UTM Kuala Lumpur. Unitin pula telah diwakili oleh Engineer Teknologi Dr. Daud bin Muhammad selaku Ketua Projek Unitin YSU Grant. Encik Mokhtaruddin bin Syubli Muhammad dari SSD, Puan Zulhafizah binti Zulkifli dari Unity dan Puan Zarina binti Alias dari CCRT Unity. Komuniti setempat diwakili oleh Ketua Kampung Sungai Kembong Hilih, Encik Jumat bin Omar, Setiausaha JPKK, Encik Hairi bin Muhammad, serta Penghulu Mukim Beranang, Encik Muhammad Samsudin bin Haji Sata. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen yang tinggi semua pihak dalam memacu pembangunan lestari berasaskan komuniti. Program Hydrovest ini dirangka dengan 4 objektif utama, iaitu memberi pendedahan dan latihan praktikal teknologi hidroponik, meningkatkan kemahiran penduduk untuk pengeluaran makanan sendiri, mewujudkan model ladang komuniti sebagai pusat pembelajaran serta menggalakkan semangat keusahawanan hijau. Objektif ini diterjemahkan melalui siri aktiviti padat yang melibatkan peserta secara langsung. Sepanjang program, peserta mengikuti taklimat kesedaran mengenai kepentingan pertanian moden sebelum terlibat dalam bengkel pembinaan struktur asas sistem hidroponik yang diketuai oleh Puan Nur Aniza binti Ghazali selaku Ketua Pasukan Infrastruktur Hidroponik. Aktiviti praktikal diteruskan dengan pemasangan sistem dan komponen, demonstrasi penanaman serta penjagaan tanaman hidroponik, dan sesi khusus mengenai pengurusan nutrien serta kawalan perosa. Sesi perbincangan secara berkelompok turut diadakan bagi membincangkan potensi komersial dan peluang pengembangan projek pada masa hadapan. Pada masa yang sama, pasukan solar yang diketuai oleh Encik Ahmad Fadli bin Mohd Suhaimi memastikan pemasangan sistem kuasa solar bagi menjana tenaga untuk projek hidroponik dan sistem penuaian air hujan berjalan lancar. Program mencapai kemuncaknya dengan majlis penutup dan penyerahan fasiliti hidroponik yang telah siap dibina kepada komuniti. Majlis dimulakan dengan ucapan wakil UTM dan Unity yang merakamkan penghargaan atas komitmen semua pihak. Ketua Kampung, Encik Jumat bin Omar, turut melahirkan rasa terharu dan berterima kasih atas pemindahan ilmu yang sangat bernilai kepada penduduk kampung. Acara simbolik pemotongan rebin menandakan bermulanya fasa baharu kehidupan lestari untuk Kampung Sungai Kembong Hilih. Kejayaan program Hydrovest ini bukan sahaja diukur melalui fasiliti fizikal yang terhasil, malah melalui pengetahuan dan keyakinan baharu yang terbina dalam kalangan peserta. Ia membuktikan bahawa kerjasama strategik antara institusi pengajian tinggi, industri, dan komuniti mampu mencipta impak sosial yang mendalam serta menjana penyelesaian inovatif terhadap cabaran makanan dan tenaga. Model kejayaan ini diharap dapat diperluaskan ke kampung lain, seterusnya menyumbang ke arah pembangunan mampan negara.